Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazri Mishar dari Digital Painting. Agak lama saya tak buat video tutorial untuk sharing kepada semua. Okey, hari ini saya akan buat satu video tutorial mana cara mudah macam mana kita nak duplicate image dalam Photoshop. Okey, sekarang saya ada satu image. Sekarang ada dua image lah. Sekarang satu image di mana saya ambil image daripada Google, rak kosong. Okey. Dan image kedua saya ambil cari gambar. Okey, gambar botol minyak. Okey, botol minyak ni saya akan masukkan di dalam rak tadi dan akan duplikatekan image ini kepada beberapa botol lah. Caranya, dragkan gambar minyak tadi ke dalam gambar rak, Ctrl T. Okey, kita kecilkan image. Okey, sekejap. Silap. Okey, Ctrl T. Tekan Shift, tarik. Okey. Bawah sikit. Okey, kecilkan lagi. Agak-agak muat dalam rak ni. Okey, kita tempatkan dia. Okey, dah. Tekan Enter. Okey, kemudian kita gerak. Okey, betulkan sikit. Okey, tolak ke kiri sikit. Okay, kemudian caranya, pilih layer botol yang kita nak duplicate tu, image yang kita nak duplicatekan tu. Okay, kemudian, okay, bila dah pilih pastikan layer betul, klik Alt di keyboard dan pilih gambar dan tarik. Klik, lagi sekali, Alt, tekan Alt di keyboard, klik dan tarik. Okay, kita duplikatekan beberapa lagi gambar dan sini saya tengok 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 botol. Okey. Sekarang okey dah. Okey, siap. So rak kita tak akan kosong lagi dengan botol minyak. Dah ada penuh dah dekat rak. Okey. Terima kasih dan selamat mencuba. Okey, jangan lupa like, comment and share. Facebook Digital Painting, Instagram Digital Painting dan yang terbaru YouTube Digital Painting. Okey, selamat mencuba.